Okay, Assalamualaikum guys. Kita baru saja terima panggilan khidmat khas khidmat khas kambing ya. Dikatakan pengadu dia jumpa kambing dekat dalam semak dekat rumah dia, area rumah dia. Kambing tu macam tak boleh nak bangun ke apa ke kan. Dan dia tak tahu nak buat apa. Dia panggil kita untuk tengok apa yang perlu dibuat atau apa yang boleh dibuat lah. So tak apa pun, jom kita ke lokasi kejadian. Let's go. Tu pun ada tak? Ni ada longkang ni. Ni nanti ni Tahu bawa sekali kalau tak ni bawah sekali je. nanti bawa sekali. Buka. Kena faham dia cakap. Oh. Ya betul. Mek. Mek. Kambing kepala hitam. Asal? Asal apa jadi? Tidur? Tu atas pagar je. Mana? Tu tidur. Hei, Assalamualaikum. Tidur kah? Oh, tu sangkut kaki tu. Kaki angkut. Hmm. Mana jimat tadi hilang dekat mana? Hei, saudara. Saudara. Abang ya saudara kita mau menolong. Sabar. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hei. Baik, pegang. Pegang Hmm. Masuk. Betul lah kambing. Tolak. Terbelit ke kaki dia ni? Kaki dia terbelit lah. Ni Ikat tekuk lu. Dah. Apa tu? Kita? Naik kaki ke? Buka kaki tu. buka. Kerak tali tu. Baik pegang tanduk baik. Kaki belit dengan tu. Tak ada terbelit lah. Panik je ni. Ni terbelit. Panik. Tali tekuk tu. Kena ikat tali tekuk tu. Lekat tak? Lekat tu tali tekuk tu. Lekat. Tak ada pula. Boleh bangun. Oh, dia sakit lah Jaman. Ni telinga dia berulat tu. Patut bau. Bau. Ni mandi tak cuci telinga ni. Lepas tu nak buat apa? Tarik dia. Jom, tarik. Boleh dia jalan. Kalau tak boleh jalan nak macam mana? Ya, macam ni. Mana tali dia tadi? Jaga kaki belakang dia. Abang nak ikat ni kejap. Pakai haji ni.
Lagi sebulan tau Raya Haji. Datang ni. Potong dulu kawan. Potong dulu. Awal sangat keluar ni. Ya tu. Lagi sebulan lah patutnya. Asal takut dia menyorok ni. Oh. Plannya sebulan awal. Menyorok. Awal sangat nyoroknya. Boleh. Berat tu nak angkat lagi. Boleh lah. Itu nak akak gitu. Tidak je lah. Tebi-tebi nyo akak-akak molek-molek kat mana yang jadi letih saya ni. Boleh ikat. Anda Ni pakai batang. Keras. Bukuh Ya, tak boleh. Sakit. Sakit dia. ini payah nak bawa. Boleh ni. Hati dulu. Genah ke mana? Ha? Genah ke genah sikit. Cabut. Campur doh. Tadi tu cukup panjang Pisar, masuk pisar. Mana bisa? Simpan, tunggu Raya Haji lagi beberapa minggu. Tak boleh simpan dah ni. Lenga tu dah teruk tu. Boleh nak simpan tapi kena pergi veterinar. Okay. Let's go. Aku dengan tali lah. Angkat tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Pokok. Yang tinggi tu. Tinggi tak tahu. Tinggi tak tahu. Agak tu bau. Buat apa lu? Pendek enggak? Hah? Pendek. Boleh. Boleh. Boleh duduk gitu. Hey! Okey, tak. Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Nampak kakak. Ha? Tanda kakak. Tu telinga dia tu. Lubang. Dia ada ulat. Buat apa ni? Spring yang baygon. Dalam telinga. Tengok baik. Tengok baik kan. Biar lu. Kena je nak nuak adik ya. Hati dulu. Okey. 1 2 3. Kan lembek tu jerit dah tu. Pai. Mana ni? Tak tolak lagi, tolak body sikit. Kaki dia. Ya, betul. Buka. Okey, bismillah. Kaki dalam kot. Ni. Kan? Apa yang ambil? Apa baik? Apa ambil? Agak baik. Ambil. Agak baik. Macam tu. Itu terbuka. Terbuka pula sakut. Tutup. Tutup. Tu ada tali dia terbuka tu. Dah terbuka kaki tu. Ya, tak apa. Kita terbalik lagi. Ikat tekuk dia. Tekuk ikat dulu. Ikat dekat tu. Itu. Pegang kapak. Dah.
Bismillahirrahmanirrahim. Sabar. Kaki. Ada kira apa lagi? Oh, jangan duduk belakang. Buka tu kaki sekali. Sabar. Sabar. Ambil tali hijau. Tadi tu. Dah. Dah. Pervert dia. What the? Naik kan? Baju. Nama tadi. Nah, boleh buka lagi. Buka lagi. Sekejap dah sudah. Ni tarik ni. Okey. Ramai. Tak faham. Kenapa hari ni boleh main kambing hari ni? Persiapan 3 minggu awal Raya Haji. Pusat tali ni belum ambil. Basah. Tak nak bangun? Tak nak bangun. 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 Apa dia ni? Macam tak boleh bangun eh? Ha. Nak bagi dia bangun dulu tu. Mana? Baik. Ah. Komek. Gimana? Hey. Gimana? Hey. Sini ah. Reverse. Reverse. Sini ah. Tengok no. Ha. Dia tak balance. Biar. Tu dia tadi. Kita dah pun selesai. Imak khas kambing. Pelik bunyi dia kan. Itulah pelik. Tak apa. Tapi itulah kes kita hari ni. Dari pagi tadi kita ada tengah hari tadi kita ada kes angkat mayat lemas. Yang tu saya tak buat video lah. Sebabkan ada sebab-sebab tertentu. So saya tak buat video yang tu. So balik tu kita makan kejap dan kita terima panggilan kambing dekat semak rumah dia. Macam tu lah, distress dia tak boleh bangun sendiri ke apa, kita tak tahu masalah kambing tu apa dia. Mungkin masalah lain. Okay, tapi tak apa. Alhamdulillah kita dah pun tangkap. Kita jadikan dia tahanan sekejap. Makanlah rumput-rumput tu. So tu dia tadi. Kita dah pun selesai. Alhamdulillah semua selamat, tak ada tercedera. Apa pun, terima kasih guys yang dah tengok video ni sampai habis, yang dah like, share, komen dan subscribe. Tengok lagi, kita ada banyak video. Setiap minggu saya akan upload video baru, InsyaAllah. Doakan. Terima kasih guys. Like, share, komen, subscribe, share kepada kawan-kawan. Berjumpa di video akan datang. Assalamualaikum.